Ni jadi punca dia sebab dia jadi frost lah. So dia jadi frost saji banyak. Sebab tu tak sejuk bawah. Tapi ramai yang kita perlu check abang mana yang rosak. Kita ada diameter, kipas angin, itu kipas angin. Dah ni. Lepas tu kena check tengok heater dah tu. Thermofuse tu ada tu, thermofuse kena check dah ni. Dia ada heater dia tu bawah tu. Tu kena check thermofuse yang mana rosak, yang putus tu kita perlu tukar lah. Dia tak tukar ni dia akan jadi lah macam lah. Kalau kita nak tahu masalah dia jadi frost ni, dia kena bila tak sejuk bawah, atas sejuk kita off sehari, tengok dia bagi dia tiap air. So off sehari tengok bila dia tiap air, lepas tu on balik tengok selama sehari dua. Kalau dia jadi balik mana betul lah dia jadi frost. Kita akan tunggu ais dia hancur. Jom kan nak pergi cari. Kalau ayah pergi cari, benda dia kata tu hilang kereta. Terus kereta tak ada. Ha? Ni. Mana nak pergi jari? Buka 10K. Jadi 10. Tengok nak. Nak. Okey. Mata tu dah. Thermofuse tu bayar berapa? Cek bermeter. Bermeter tak cek potong tu. Tu terlepi. Kena cari dia tak cari bermeter lipat dah dengan tarik lah. Ni potong ni dua-dua kita tengok dan dekat ni potong dulu. Ini dah agak besar. Ini teman kasih aku lah orang. Petik dalam Toshiba. Customer kata tak sejuk. Atas beku tapi lambat beku, bawah tak sejuk. Ini suspek ni jadi frost. Dia ini dia boleh ke panjang ni. Yang macam sana. Main kocak-kocak. Kat sini ni. Tu wayar tu sangkut tu. Wayar. Lelaki. Ni. Tak ada buka ni. Dia sangkut tu. Dia sangkut di wayar. Takutlah.